Assalamualaikum, selamat datang ke channel Bola Alih. Alright gang, untuk video pada kali ni, setelah tamat perlawanan Malaysia bertemu dengan pasukan Vietnam tempoh hari kita bantai Vietnam dengan jaringan 4-0. So match pada kali ni memang terarah kepada pemain warisan yang baru gang. So kalau korang tengok starting line up tempoh hari, hanya 2 orang pemain lokal saja. Shihan memang santai gila dekat pintu gawang gol. Dan lagi seorang, iaitu Arif Aiman Hanafi. So aku memang selut gila dekat Arif Aiman. Dia sebagai pemain lokal, dia buktikan geng yang dia mampu bersaing dengan pemain-pemain warisan yang baru yang bermain dekat Liga Utama Eropah tu geng. So sekarang ni warga Colombia dah jatuh cinta dengan Arif Aiman ni geng. Ada yang suruh Holgado bawa balik sekali Arif Aiman. Ada yang komen suruh beli Arif Aiman ni sebab dia laju, dia ni kreatif. Lain macam geng. Efek Holgado main dengan Malaysia, Arif Aiman pun menjadi perhatian geng dekat Colombia. So sekarang ni jom kita layan sikit gameplay daripada Arif Aiman. Macam mana geng warga Colombia ni boleh jatuh cinta dengan Arif Aiman ni. Let's go. Geng, video ni aku record sendiri. So kalau kata kualiti tak berapa nak bagus, minta maaf banyak Jom kita layan sama-sama. Let's go. Mantap tening. 2 orang tercedok kan kat situ. Baik. Oh cantik kan. Celah-celah pemain dia boleh pas. Yang ni yang paling aku minat sekali. Aku rasa warga Colombia dia orang masa tu tengok yang tening Arif Aiman ni ala-ala Messi dah ni geng. Okay, kita tengok lagi. Aku memang minat gila dia. Tercedok 2 orang geng. 2 orang geng jaga Arif Aiman. Dia kena asak 2 orang geng. Korang bayangkanlah, kalau seorang je yang jaga Arif Aiman ni, macam mana pergi dia geng. Confidence level dia bagus. Nampak? The flash body dia geng. Walaupun kecil tak jatuh mat. Tapi sayang, kalau kata bola tu masuk, aku rasa pergerakan ni memang cukup perfect Kenalah tangan keeper tu, Philip Ngunyen tu. Nampak? Sekali Arif Aiman datang, 2 orang datang kepung dia geng. Arif Aiman. Mantap. Adakah sebab assist daripada Arif Aiman tu kan membuat warga Colombia ni terpesona geng? Efek Holgado lah. Asal tak penalti tak pun free kick. Kau bayangkan geng. Korang bayangkan tadi 2 yang cover dia. Sekarang ni tak cukup kaki geng. 4 kaki tak boleh nak kawal Arif Aiman ni. Datang lagi 2 kaki, 6 kaki dekat situ geng. 6 kaki lawan dengan 2 kaki. Mana maunya nak patahkan pergerakan Arif Aiman ni. 3 orang geng. Kena parap baik. Kena parap. 2 assist daripada Arif Aiman geng. Mantap. Alright, macam mana geng permainan daripada Arif Aiman? Aku ada baca-baca komen, still ada yang cakap yang Arif Aiman ni tamak. Aku pun tak tahu tamak celah mana. Kadang-kadang tamak tu perlu ada sebagai seorang penyerang kan. Ada masa dia nak try, dia try. Tapi kalau kata bola tu tak masuk, jangan kata dia tamak pula sebab tak pas kat member. So untuk game pada kali ni aku nampak yang Arif Aiman memang terpaling kucak-kacirkan lah pertahanan pasukan Vietnam tempoh hari. Dan banyak peluang berpunca daripada side sebelah dia. So gang, pemain lokal pun mampu bersaing sebenarnya antara nak ataupun tak nak je. Dan lagi satu penyokong pun sekarang ni ada 2 haluan. Satu nakkan kejayaan, lagi satu tak nakkan perubahan. So gang, untuk video pada kali ni aku rasa cukup sampai di sini saja. Bertemu lagi di dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.